projek dengan bimbang, saya jaga. No problem, I want to tell. Ini projek besar-besar, never mind. Saya jaga. I will take care. I want the state government. Jaga rakyat di bawah. Sekolah tak repair. Jabat polis teruk. Hospital sesak. National kita jaga. State pun kena jaga. Saya sendiri saya tak boleh buat. Saya jaga negara ini pun sudah banyak kerja. Jadi kita mau orang yang jadi wakil rakyat kita di negeri, adun kita, exco kerajaan negeri yang ambil tahu masalah bawah rakyat. Ucapan PM di MUA baru-baru ni memang sangat pelik. Pertama, kalau saya jadi PM, saya akan rasa sedikit segan ataupun malu untuk berucap dalam nada begitu. Sebab ketiga-tiga perkara yang PM sebut itu adalah tanggungjawab persekutuan. Sekolah, polis dan juga hospital. Sekolah tak di-repair. Siapa yang tak repair sekolah? Balai polis teruk. Jadi siapa yang biarkan balai polis teruk? Hospital sesak. Siapa yang biarkan hospital sesak? Adakah PM sedang mengaku bahawa kerajaan persekutuan telah tidak menjalankan tanggungjawab ataupun gagal dalam menyelesaikan isu-isu ini? Kedua, pembahagian kuasa antara persekutuan dan juga negeri dia tak berfungsi macam tu. Apabila PM kata, saya tak boleh buat, saya sibuk, saya banyak perkara lain nak buat. Tidak secara tiba-tiba perkara itu menjadi tanggungjawab negeri. Kalau begitu mudahlah. Semua yang PM ataupun federal tak boleh nak buat, tiba-tiba timbul persoalan, habis apa negeri buat? Ketiga, tak ada siapa pun kata PM kena buat semua tu. Kalau pendidikan, kita kan ada menteri pendidikan. Polis, kita ada menteri dalam negeri. Hospital, kita ada menteri kesihatan. Adakah PM juga sedang mengaku menteri-menteri ini memang tidak berperanan hingga semua ni PM nak kena buat sampai tak larat nak buat? Jadi negeri yang kena tengok. Keempat, PM sebut, don't worry, projek besar-besar saya jaga. Jadi kerajaan negeri fokus kepada isu rakyat. Tapi sebenarnya projek besar-besar pun tak selesai. Jadi tak ada istilah don't worry. Kelima dan terakhir, yang muat PM, kalau dilihat sebenarnya banyak inisiatif ikhtiar kerajaan negeri untuk membantu aspek pendidikan, sekolah-sekolah. Walaupun tanggungjawab infra itu sebenarnya di peringkat persekutuan. Balai polis, banyak juga yang kerajaan negeri bantu. Begitu juga dengan hospital, sehingga kerajaan negeri perlu mengambil ikhtiar sendiri untuk menyelesaikan isu-isu kesesakan di pusat-pusat kesihatan. Apapun, yang amat berhormat, janganlah berucap dalam nada yang begitu, dengan intonasi yang begitu, kerana akhirnya ia mungkin memakan diri. Orang Johor, orang muda tak suka berucap macam tu.